Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Masya Allah, ramai orang dalam masjid pagi ni. Solat subuh ke solat Jumaat ni? Kawan-kawan, tahu tak sejak akhir-akhir ni ramai orang solat subuh di masjid. Itulah penangan Alif Sata. Kenal tak? Beliau ialah artis yang mencetuskan fenomena subuh seperti Jumaat. Cemburu sangat dengan beliau, kan? Tentu pahalanya berjalan berterusan. Untuk itu, hari ini saya ingin mengajak hadirin sekalian memahami tentang solat berjemaah, kelebihan dan kepentingan. Solat berjemaah ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau dilakukan secara beramai-ramai dengan diimamkan oleh seorang imam. Sebagai contoh, ayah-ayah di hadapan saya menjadi imam kepada isteri dan anak-anak di rumah. Betul tak hadirin sekalian? Bagaimana pula dengan hukum solat berjemaah? Hukum solat berjemaah ialah fardu kifayah bagi solat fardu dan fardu ain bagi solat Jumaat. Firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 102. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. Maksudnya, dan apabila engkau, wahai Muhammad, berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka. Lihatlah rakan-rakan betapa pentingnya solat berjemaah di sisi Allah sehingga Rasulullah berada di dalam perang sekalipun diperintahkan untuk solat secara berjemaah. Kawan-kawan, tahu tak apa kelebihan solat berjemaah ni? Sebelum tu, saya nak tanya, banyak tak dapat duit raya baru-baru ni? Mestilah banyak kan? Jika diberi pilihan untuk dapat duit raya lagi, RM1 dengan RM27, kawan-kawan pilih yang mana? Mestilah RM27 kan? Iya, itulah ibarat kelebihan solat berjemaah. Mari kita semak hadis daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, solat berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Kalau nak pahala digandakan, solat berjemaah jangan diabaikan. Cepat-cepat tinggalkan semua urusan. Solat berjemaah kita dahulukan, barulah hidup kita beroleh keberkatan. Tidakkah begitu tuan-tuan yang budiman? Hadirin sekalian, ayo bersama dengan saya kita singgah lagi. Apakah kelebihan solat berjemaah ni? Menambah khusyuk di dalam solat, beroleh pahala 27 darjat, kukuhkan ukhuwah sesama umat, dapat berkah dunia dan akhirat. Iya, sebagai hamba itulah yang kita cari, keberkatan serta keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian, bagaimana pula dengan kepentingan solat berjemaah ni? Sejauh mana kita menghayatinya? Dengarkan pantun ini. Semangat berpasukan, saling kerjasama, arah ketua ditaati bila diarah. Disiplinkan diri, menepati masa, itulah kepentingan solat berjemaah. Benar rakan-rakan sekalian, solat berjemaah sangat penting membentuk pribadi kita sebagai muslim yang berkualiti. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah mengancam kaum muslimin dengan ancaman yang keras seperti sabdanya yang bermaksud, sesungguhnya aku bertekad supaya solat didirikan. Kemudian aku akan pergi kepada setiap rumah seorang yang tidak hadir solat berjemaah, lalu akan aku perintahkan agar dibakar rumah mereka. Berdasarkan mafhum hadis tersebut, jelaslah bahawa Rasulullah sangat menitik beratkan tentang solat berjemaah. Hadirin yang dikasihi sekalian, akhir kata sebelum saya mundur diri, saya mengingatkan diri saya sendiri serta hadirin sekalian. Marilah kita mengambil semangat daripada ikon anak muda saudara Alif Sata yang mencetuskan fenomena subuh seperti Jumaat untuk kita terus beristiqamah menjadikan solat berjemaah sebagai rutin amalan kita seharian. Selagi kita bernyawa, selagi kita bergelar hamba kepada Allah yang Maha Esa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.